Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik kerja seorang je ke kat sini? Ya nak. Pakcik seorang je bekerja kat sini. Kawan-kawan lain dah balik bercuti dah. Pakcik asal mana? Pakcik asal dari Simpang Renggam. Jauh tu pakcik dari sana ke sini? Lebih kurang sejam setengah. Ikutkan jauh, memang jauh. Tapi demi rezeki, tak apalah. Okey cik, saya nak gerak dulu ni sebab saya ada sikit urusan dekat rumah. Sini saya nak bagi duit raya pada pakcik. Hadiah untuk pakcik. Tak apa. Jangan susah. Allah hai. Baiklah kalau macam tu. Kotor sikit tangannya. Minta maaf nak. Nanti kalau ada kelapangan, saya nak jemput pakcik datang rumah beraya esok. Tak apa, bawalah anak-anaknya sekali. Pakcik tak boleh terima duit banyak ni nak. Nak. Banyak sangat ni nak. Cik, saya tak dapat nak bagi banyak. Semoga pemberian ni dapat meringankan pakcik dan sekeluarga. Selamat Hari Raya cik. Maaf zahir dan batin. Saya sebenarnya dah tak ada ayah. Muka cik pun macam muka ayah saya juga, arwah ayah saya. Okay cik, minta maaf mengganggu. Assalamualaikum. Sebelum ni, pakcik dah bekerja dekat sebuah kilang. Pakcik diuji dengan anak kanser sarkoma. Mula daripada situ, pakcik dah tak boleh fokus untuk bekerja. Kegagalan pakcik untuk datang kerja, majikan telah memberhentikan pakcik. Isteri pakcik pula dia mengalami masalah kesihatan juga. Dia diberhentikan oleh majikan. Tak apalah, dia duduk rumah, pakcik lah yang bekerja di luar. Wahai saudaraku, di sebalik kesenangan, pasti akan ada di luar sana yang sedang melalui saat-saat sukar dan dalam kesusahan. Ingatlah, setiap rezeki yang kita dapat, pasti ada sebahagiannya rezeki orang lain. Oleh itu, marilah bersama-sama menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan yang sederhana dan sentiasa merendah diri. Dari saya, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Mohon maaf atas salah silap untuk anda semua. Selamat Hari Raya. Selamat